Belum lagi. Belum kan? Belum lagi. Belum lagi. So dia kata handling macam PM, macam worse. Klaim begitu kan. Kena claim Kita gitu. test. Dia nak cakap kat customer. Yang layan Continental dia susah sikit lah nak argue kan. Sebab dia orang dah biasa. Lagi-lagi kalau BMW punya owner kan. Standard lah kunci Kunci BYD. semua model dia ni. Dia tak kira berapa. Don't charge. Biasa 50. Ini tu apa? Apa? Ni. Ini auto hold. Untuk Maksudnya kalau kan biasa kereta tradisional yang tak ada auto hold tu dia masuk end tekan handbrake kan. Ini maintain gear D, tekan je kalau dah tipu. break nanti dia akan stop. Nanti dia yalah sekarang Boleh dalam- dekat A ni lah. Kalau tekan ada yang dia tergerak, ada yang dia stop. nanti kalau just jalan tekan je minyak dia lepas lah brake auto hold tu. Dia jadi satu keselesaan lah. Sebab kereta PB kan. Mungkin ada ambient Dia belak mungkin mana lagi. kita tu malam lah nampak. Sebab di sini tak nampak sangat warna pun merah. Luas lah dia punya ni. Kan, cuba ke belakang. Settle ke belakang habis. Uish, jauh. Luas sangat. Memang dah habis lah. Memang luas. Dia yang bagus ni sebab dia punya suspension tuning tu dia tune khas untuk kita. Jalan kita yang ni kan. So jadi sepatutnya handling tu okey lah. Stable lah. Dia dah buat keras sikit compared to China punya. Chin L tu dia punya lembut suspension dia. Ini kita punya keras sikit. Tak nampak pun sebenarnya. Masalah bila lampu aftermarket kan dia macam itu fail. Dia macam tu. Okay, noise dia pun okey. Kalau buka tingkap Senyap. terus senyap macam tak ada apa-apa. Masa tu ada tu macam mati sikit lah. Ada tu ada sikit kan. Dia pun tekan sikit dia dah ke depan lah. EV-car macam tu. Kalau masa kita bawa awal-awal dulu lagi dah. Nok sini tu. Kalau IMA 7 lagi dia lagi kuat tu. Drag je. Brake dia tekan sikit dak itu. Tak tahu lah mungkin sebab setting dia ataupun memang dia punya sifat dia macam tu. Tapi itulah kalau berdasarkan pengalaman memang IMA 7 tu dia punya brake ni sensitif kuat sikit. Mas pun dah apa? Belum. Expected bulan 10. Murah kan? Itu pun nak lawan BYD Auto tu. BYD tak boleh jual bawah 1,000. Soalnya dia
boleh bawa ni. Kena pula kilang memang dah start assemble kilang dekat Tanjung Malim tu. Tapi kita dapat rasakan yang EMAS 5 dia punya battery capacity dia kecil sikit daripada Ado tu. Lepas tu range tu pun katanya sikit dekat je range tu. Dia ada 2 spek dalam 300 km. Okay, ni dia on adaptive cruise control. Untuk apa ya? Oh, kalau jarak tapi kita tak boleh bergantung sangat lah, walaupun dia dah ada auto brake apa semua kan. sebab dia boleh off kan kat sini. Dia brake sendiri. Brake sendiri ikut kereta depan. Brake sendiri. Tak tekan brake lah. Wah. Adaptive cruise control siap dengan steering assist semua. Kalau nak start jalan tekan je balik. Itu salah satu function yang berguna jugalah kalau kat highway. Nak maintain 110, 120 kat atas jalan. Yang ni set dia. Okay, kita try sport mode. Kita tekan sikit. Handling dia accelerate. Suspension test. Sekejap dia dah sampai 100 km sejam. Kita boleh tekan sini. 1, 2, 3. 1, 3. Macam ni okey tak stable. Tapi okey lah. Noise dia pada 1, 2 dah sampai 1, 3 tadi. Still tak bising. Dia tak bejat. Dia ada bunyi bising tu. Dia tak boleh tak ada. Dia mesti ada. Tapi acceptable. Kita manage untuk handle benda tu. Bismillah. 6.4 saat. Dalam marketing ke 7.5. 7.9 kan? 7.5. 7.5. 6.4. Tujuh. 0 to 100. Steering berat sikit. Macam ni. Memang rasa beza kalau tukar minuman. Dia beza sikit je. Steering bila sekarang dalam mode normal, steering dia dah jadi ringan sikit dengan yang standard. Kalau sport dia dah berat sikit. Dia punya steering.
dah 100 lagi kilometer. Dah ada Alenjan dah Zulfan. Tadi diorang bawa lagi masih dia juga lagi. Tak tahu lah. Memang senyap. Dia dengan orang macam Enggak. Minyak angin apa semua kan. Jadi dia punya soundproofing dia memang ngam lah. Good job BYD.